aku ajak pergi satu majlis birthday party bos dia. Semua orang pakai baju mahal, kasut kilat, jam tangan berkilau. Aku datang dengan jeans dan t-shirt hitam. Sebab itu aku duduk kat meja. Ada seorang lelaki, anak bos besar tu, pandang aku senyum-senyum. Aku tak ingat dia cakap sial apa. Aku macam, apa benda yang kau cuba cakap? Aku tengok dia, aku cakap, kau fikir kain atas badan buat kau lebih lelaki dari aku? Kita keluar sekarang, aku pecahkan muka kau. Kau tengok beza kau boleh tolong kau ke tak? Meja terus senyap, semua orang pandang. Perempuan aku tarik tangan aku bawah meja. Aku nak kongsi cerita. Aku umur 19, baru nak naik. Aku bukan pandai bercakap macam hari ini. Aku cuma lelaki keras kepala yang tahu berlawan. Bukan budak pejabat yang lidahnya licin. Jadi, perempuan aku ajak pergi satu majlis birthday party bos dia. Semua orang pakai baju mahal, kasut kilat, jam tangan berkilau. Aku datang dengan jeans dan t-shirt hitam. Sebab itu aku duduk kat meja. Ada seorang lelaki, anak bos besar tu, pandang aku senyum-senyum. Aku tak ingat dia cakap sial apa. Aku macam, apa benda yang kau cuba cakap? Aku tengok dia, aku cakap, kau fikir kain atas badan buat kau lebih lelaki dari aku? Kita keluar sekarang, aku pecahkan muka kau. Kau tengok beza kau boleh tolong kau ke tak? Meja terus senyap, semua orang pandang. Perempuan aku tarik tangan aku bawah meja. Dia fikir aku gila. Aku bukan gila, aku cuma lelaki. Aku takkan duduk kalau kau panggil aku loser, panggil aku dog. Aku bangun sekarang dan ajar kau diam. Kau gelabah sampai tangan kau tergetar, sampai koyak dan seluar sendiri.